anak-anak tu bawah bimbingan ayah ibu. Mana-mana ibu bapa kan yang nak buka akaun anak-anak bawah 18 tahun pun boleh. Tak kisahlah anak umur berapa sekalipun, 1 hari pun boleh. Syaratnya ada surat beranak, itu sahaja. Ibu bapa kan yang nak bekukan duit anak-anak bertujuan dana pendidikan, lebih sesuai kita bekukan dalam bentuk emas. Sebab harga emas akan terus naik jangka masa panjang. Itu jaminan daripada pakar-pakar keuangan. Jadi ibu bapa nak bekukan duit anak-anak dalam bentuk emas boleh. Tak kisah anak umur berapa sekalipun. Untuk buka akaun anak-anak, seeloknya tuan puan hubungi dulu saya. Hubungi dulu saya, nanti saya gabung sekali. Akaun anak-anak tu bawah bimbingan ayah ibu. Seeloknya biar saya yang buat. Jadi ayah ibu yang nak bekukan duit anak-anak bertujuan dana pendidikan boleh buka akaun emas secara percuma. Aktifkan akaun serendah 1 gram. Kita mula menabung melalui kaedah akaun Go Accumulation Program. Kaedah menabung berbikit.